Motor ni sekarang kasih awang banyak leceh. Yang bawa motor punya kawan you boleh tolong awang sikit tak? Okay. Sebelum beli, ingat dia bagus. Tapi ex-owner dia pun ada cakap lah. Ada masalah sikit untuk apa? Okay. Sebelum tu, awang sudah tukar tayar. Okay. Tayar depan belakang. So, ada spray hitam sikit. Ada tukar yang... ini pasang ni lah. Dulu itu ex-owner dia modify dekat tengah sini. Okay. So, I modify dengan ini minyak punya. So, lampu pun tukar baru punya pattern. LED punya. Malam lagi terang. Okay. So, ini nanti I baru buat cantikkan lah. Okay. Ini benda-benda. So, sekarang masalahnya awang apa? Carburetor ni. Yang siapa boleh setting punya, tolong cuba kasih awang tahu. Text you punya kawan-kawan boleh tak? Sebab ni asal dia pakai twin carburetor. So sekarang dia 2 in 1. Pakai ini yang Ikuni made in Japan punya Ike punya carburetor So dia sekarang minyak dia mungkin terlebih. So kadang-kadang dia punya exhaust ada plok. Ada pok and peng. Lepas tu dia sekarang masa engine hot saja dia akan matilah. Dia punya slow rendah, dia mati. So, cakap lah itu nak tukar dia punya injek minyak lah, angin lah, itulah, inilah. Dia tak boleh adjust. Dia, ini brand dia tak macam dulu punya screwdriver, dia pusing-pusing, dia boleh adjust tau. Dia bukan. Okay, dia lain sikit. So, boleh tak lagi ini batang dia kat sini buat apa, I pun tak tahu. Ini boleh buat apa, Mia? Besarnya, tak boleh buat apa abang, ni besar sangat ni. So tak apalah, okay, biar dulu. So tengok ada yang sesiapa dia boleh tolong settle ni problem tak? Kalau boleh lah, I mau tukar ini carburetor lah. Sebab dia orang cakap carburetor ni baik tapi leceh. So I nak tukar satu carburetor yang boleh setting dia senang sikit punya, new style punya, dia boleh pakai screwdriver pusing punya. Siapa boleh settle? Follow awang, dapatkan info dan knowledge creator.